Jadi akhirnya saya keluar dalam masyarakat. Saya mengajar di pejabat-pejabat, saya pergi ke sekolah, saya terlibat dengan anak-anak muda, tajmid dan sebagainya, sampailah saya bergabung dengan beberapa harakat Islam. Saya masuk ABIM, kemudian saya kemudiannya diberi amanah, bukan dalam ABIM, mengetuai satu, kalau sekarang ni ikram, sebelum ikram, menjaga syabab lah, kita kata anak muda lah. Tahun 2000 saya diberi amanah untuk jaga pelajar-pelajar, dan 2004 saya kena tengok pelajar-pelajar Malaysia di luar negara. Jadi 2004 saya pindah daripada, family pindah daripada Terengganu ke KL. Daripada tahun 2000 lagi saya dah secara fizikal saya dah berpindah, tapi family ada kat Terengganu. Di situ saya menguruskan, first visit saya ialah ke Mesir, Jordan dan juga ke UK. Pada masa itu pelajar Malaysia di Mesir dah tak ramai lah, tak ramai sangat lah. Di Jordan ada sedikit, kemudian di UK ramai. Perkemahan musim sejuk saya pergi itu hampir 500-600 rasa, 600 orang, maknanya semua sekali lah, daripada undergrad sampailah pada postgrad, PhD dan yang duduk di situ lah. Meriah lah masa tu buat kat Scotland. On the way balik tu saya singgah di Mesir dan ke Jordan dan Mesir. Di Mesir tu saya buat lawatan, jumpa dengan tokoh-tokoh gerakan Islam di Mesir ketika tu, tahun 2000. Bila saya balik ke Malaysia, saya dapat satu tasawur, satu idea. Saya daripada dulu lagi saya tak suka konfrontasi. Jadi bila saya diberi amanah dan di bawah tu ada kelab remaja, gym, ada kumpulan-kumpulan kecil-kecil tu, saya panggil semua ketua-ketua tu untuk bergabung.